Apa ni? Ha? Ha ni. Apa ni? 5 bulan mau cukup. Naik pandai, bayar tak pandai. Tadi tu say lah. Kita orang nak tarik kereta ni. Cik, kasihanilah saya, Cik. Suami saya dah lama meninggal, Cik. Dah lah saya janda. Anak yatim piatu pula tu. Anak ni, tolonglah kasihani saya, Cik. Janganlah tarik kereta ni, Cik. Inilah satu-satunya kereta yang saya ada, Cik. Tolonglah, Cik. Bagi je lah kunci tu dekat dia. Tak lagi bos marah. Cik, Bagi dia lah. kenapa Cik menangis? Dalam hati ada taman. Beratnya. Masih, Cik. Kakak, kat belakang kak. Kunci kereta dalam hidup kita. Bodoh! Hei, apa bikin kerja, ha? Dua orang, ha? Banyak bodoh tau. Sudah berapa kali orang gagal, ha? Luar balik, kosong, kosong. Lama-lama, ini ofis tu kosong tau. Ha? Makan tak kuang, kak? Kalau perempuan punya kereta, lu hantar angkat lah. Ini macam banyak susah. Apa gerak-gerak? Hah? Pi! Orang bikin kerja macam mana? Ha? Orang sudah kasih bos kita marah. Kita bikin kerja gamble mah. Jangan bikin ni macam mah. Mana ada kasih kesian sama orang. Kita pun tak ada tunggu itu bank punya surat tu. Ha? Lain kali jangan itu macam mana. Ha? Ayah bos, itu owner perempuan mah. Kalau jantan senang mah, bos sudah pukul-pukul sama dia. Betul. Lagi ya, itu perempuan ah, janda mah anak satu. Yatim kematu mah. Lagi tu cantik bos. Cantik. Oh, Junnya. sampai hati rumah. Hei, itu alasan awak tak mau lengah, mah? Hah? Janda kah? Perempuan kah? Kematu kah? Itu semua cerita lama, mah. Sekarang, ah, gua kasih ini bis baru kereta. Lu angkat, angkat. Nah, tengok. Jangan risau Toke. Ini kali kita kasih ngamnya. Oh yo Toke. Lagi perempuan ah. Oh, punya badan banyak keras, hati ada taman tu. Okey, kita bikin yang dah. Okey, Toke. Jangan risau. Saya bikin. Jom. Akulah tuition lah macam ni, bos kita ni. Tak habis-habis lah dengan perempuan lagi. So kita ambil macam mana nak ambil? Bang, minum apa bang? Ada. Teh ais satu. Apa? Bagi saya tak air tu. Makan? Makan tak mau? Okey bang. Aduh, fresh lah aku. Apa cara pun kita nak tetap tarik kat kereta tu. Tak kira pondan ke, perempuan ke, tua ke. Ini hak bro laki kita bro. Nanti lah apek tua tu. Tension aku tahu, tension tu. Betul bro. Memang kali ni aku takkan bagi chance lah. Mai lah perempuan mana mau cantik pun aku ni. Maksud aku tak bagi chance lah. Betul, betul. Nanti Aku memang akan tarik kereta dia bang. Dah lah, apek tua tu dengan mamat parut tu pun. Cina parut lagi pun pening. Ha ni. Tarik dia tak tarik. Jadi bro. Minum. Woi. Duit. Kita jangan lepas, jangan lepas. Amin nak baik kereta ni. Apa ni? Alah bang. Kami nak tarik kereta ni. Alah bang, bagilah kunci kat saya bang. Esok bos yang bayar. Tak nak besok. Kami dah serik. Alah tak apalah bang, bagilah kunci kat saya. Esok saya bayar. Loh, sorry. Bagilah kunci kat saya bang. No. Bagilah kunci kat saya bang.
Aku nak tengok kereta ni. Jangan susu bayar. Aku nak tengok kereta ni. Alhamdulillah. Tak boleh. Abang nak tarik kereta, dek. Nak tarik kereta. Tak boleh, dek. Nak tarik kereta, dek. Nanti bos abang marah, dek. Tak apa, tak apa. Tolonglah, dek. Bagilah mana nanti. Saya bagi nama pun. Nanti kita berikut-ikut. Tak boleh. Nanti bos kami marah, dek. Boleh. Tolonglah, macam mana ni? Ya Allah. Boleh lah. Tak boleh. Tokek kami 2 bak gila. Tak boleh. Masalah. Abdul. Pak. Oh, bocor. Nampak. Hei, sakitlah. Andai. Sakitlah. Oi, kena sendiri lah. Ma. Tokek tarik ni, tokek. Kami tak tahan dah. Tokek. Alah, dia mau lari lagi. Habis hilang duit. Pergilah orang dia. Ini second project sama dia orang, bos. Kalau gagal, apa macam bikin? Kalau gagal, abang kita mana? Wah, semampus tu orang. Bodoh benar orang. Bos, itu 2 orang setan sudah sampai. Bos, sorry lah bos. Kita orang gagal lagi lah bos. Ini lagi kosong lah. Ayo, kosong itu nak jual hati punya lagu, ha? Hah? Apa lu bikin? Buru lah, limbe ya? Lagi takwa makan enggak? Hai. Hei, lu orang betul tak nak guna punya budak. Bikin susah company. Boro. Ini ya, last warning tau. Ha? Kalau lu tak dapat juga itu kereta, ha? Lu kasih mampus, tau? Mampus! Ini. Cuma ini kereta. Tak dapat ini kereta, lu punya kepala. Tahu? Pergi! Pergi! Bodoh punya orang. Makan takwa. Kami nak tarik kereta ni. Siapa panggil lu tarik wap punya kereta sekarang? Tak ada apa bang. Tak ada apa. Cantik rantai bang. Lu orang fikir ini kawasan siapa? Baju pun cantik bang. Tak ada apa bang. Betul bang. Betul bang. Bro, masuk tempat orang mau buat bayaran ah. Gua jaga ini kawasan. Gua ketua ini kawasan. Lu fikir lu punya kawasan kah? Apa betul bang? Lu jaga elok Sorry bang. Nampak ni barang? Wah nampak. Dia mau makan orang. Jangan wah. Bro, lu angkat ini duit. Lebih tambah lagi 1 belah bro. Apa bro? 2 belah. Wah, wasita ini orang. Hoi. Blok. Oh, ya blok. Bravo! Kau ajak pergi dari kereta. Mana buta weh? Sampai 4 orang. Unggah. Ya.
Apa Min? Kita nak ucapkan ribuan terima kasih pada Mami. Oh ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada DMP Production kerana sudi cuti di kedai saya dan sudi makan gulai tawar di sini. Terima kasih banyak. Baiknya. Baik punya. Bye.